Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan daripada drkereta.com. So hari ni kita ada dua slot. Ni slot yang kedua kita untuk kereta Belfire. So kita dah settle kita punya inspection. So far kereta ni dari segi kosmetik, dia punya body semua tak ada masalah. Lampu semua okey, tayar pun cantik. Cuma brake pad mungkin nak kena ganti, belah belakang dengan belah depan gantilah. And then kalau okey, ada budget sikit, skim sikit. Kemudian undercarriage dia macam absorber, lower arm, absorber link dia dah ada yang dah pecah, ada yang perlu ganti lah. Undercarriage part tu part wear and tear. Okay. So untuk power door, dia punya sunroof, apa nama semua okey, function tak ada masalah. Dia punya performance pun okey, gearbox okey. Jadi kita dah test drive tadi. Kemudian ada dalam punya sistem ada error, beberapa error, tapi semua status adalah history. Kemungkinan disebabkan bateri ada low supply. Bila low supply kadang dia akan trigger benda-benda macam tu. Okay, so ni tahun 2016 Belfire, Golden Eyes. Kita dah check semua dan kita luluskan kereta ni boleh dibeli. Okey, itu saja. Siapa yang berminat untuk dapat punya servis, check dulu sebelum korang proceed untuk beli, boleh roger drkereta.com. Assalamualaikum.